ATM, PDRM, immigration, siapa yang jaga? Hai, Assalamualaikum, semua sihat? Saya cuma nak pesanlah, kita kritik boleh, tapi jangan sampailah kita ni menghina institusi. Sebab institusi itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah anggota-anggotanya. Biasalah kan manusia. Manusia ni pergi kat mana-mana pun memang akan ada yang buat salah. Tapi bukan institusi itu bersalah. Institusi itu tidak boleh disalahkan sebab institusi itu tidak bersalah. Tetapi nama institusi ini akan rosak, nama institusi ini akan hancur, akan jadi lebih buruk disebabkan oleh orang yang menjaga institusi ini. Kita sedar ke siapa yang menjaga institusi-institusi yang sedang dirosakkan namanya ni? ATM, siapa yang jaga? PDRM, siapa yang jaga? Immigration, siapa yang jaga? Nama-nama institusi ini rosak sebab dijaga oleh orang yang diberi amanah. Diberi amanah, diberi tanggungjawab supaya menjaga nama baik institusi, bukan merosakkan. Sepatutnya kalau kata dia menjaga institusi ini, nama POM meletup, gemilang ke sini, kejayaan, itu namanya orang yang menjaga institusi itu adalah amanah dan betul. Tetapi kalau institusi ini namanya rosak, pang, hancur, yang disalahkan orang yang bekerja di institusi, bukan orang yang menjaga institusi. Sebab institusi ini dijaga oleh orang yang diberi kuasa dan amanah. Kita kena letak kegagalan ini, kerosakan ini kepada orang yang menjaganya. Orang yang menjaganya siapa? Siapa yang paling bertanggungjawab pada institusi ini? Kenapa ini serosak ini, sehancur ini namanya? Anak kita semua ni menghina institusi-institusi yang telah dibina dengan air mata, kesulitan, kepayahan, pengorbanan, sakit, maruah dan sebagainya. Jadi institusi ini tidak wajar dihina dan dijatuhkan sebab mereka memang bekerja untuk melindungi kita semua ni, melindungi negara. Tetapi nama mereka dirosakkan oleh orang yang tidak menjaga mereka, yang tidak menjaga institusi ini. Orang ini tidak amanah menjaga institusi ini. Itu je saya boleh cakap. Takkan kita nak kena pusing-pusing cerita tu letak kepada salah pada tempat yang tak sepatutnya. Kesalahan itu perlu diletakkan pada yang sepatutnya, kepada puncanya, bukan kepada sebabnya. Puncanya kat mana? Punca dia ada punca. Puncanya dari mana? Arahannya dari mana? Ke mana hala tuju dia? Sesuatu kementerian. Di mana puncanya? Kat mana? Kat mana sini? Oh, contohnya dalam ni. Kamu jadi ni. Oh, kenapa kamu ni? Sepatutnya disalahkan orang yang menjaganya. Orang yang telah diberi amanah oleh negara ni, oleh ketuanya Perdana Menteri. Bagi satu amanah kepada orang ini untuk menjaga institusi ini. Tetapi kenapa institusi ini rosak? Tu kita kena faham. Kita sebagai rakyat jangan cepat melatah. Kita kena berfikir dengan bijak sebab Allah bagi kita akal untuk berfikir. Bukan guna emosi, guna akal dan fikiran. Letakkan salah di tempat yang sepatutnya. Terima kasih.